Pernahkah anda terfikir dekat atas bukit terdapat satu villa mewah? Di belakang saya ni adalah Villa Medina. Villa Medina ni terdiri daripada dua kabin, iaitu satu tingkat di bahagian atas dan juga satu tingkat lagi di bahagian bawah. Kalau korang nak tahu, bahagian bawah ni kita menggunakan sliding door dan di sebelah sisi sini pula terdapat tingkap yang besar supaya ia dapat membantu pengudaraan masuk ke dalam kabin. Bukan tu je guys, kita juga turut menyediakan tangga di sisi supaya kita dapat naik ke ruangan atas. Jom kita tengok di bahagian tingkat bawah dalam kabin ni. Masuk je sebelah kiri ada satu sinki dan di bahagiannya terdapat kabinet di mana klien kita boleh mengisi barang-barang keperluannya. Dekat ruang tengah pula terdapat tandas yang kita dah sediakan berukuran 5x5 kaki. Dalam tandas ni kita sediakan apa? Ada cermin, ada kabinet sinki, ada mangkuk tandas dan juga ada shower guys. Dekat hujung kabin ni pula ada satu ruang untuk klien kita beristirahat di bahagian sini. Kalau korang nak tahu, sebenarnya rumah kebun ni belum ada lagi elektrik tau. Tapi Mahira belum lagi rasa panas dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab dia menggunakan EPS sandwich wall panel yang merupakan satu bahan penebat haba yang terbaik dalam pembinaan. Di ruangan atas pula, bila kita naik je tangga, ada satu balkoni yang berukuran 10x10 kaki. Dan ni adalah pintu masuk dia. Kita masuk je, macam saya dah cakap tadi, ada sinki di bahagian atas dan juga tandas yang telah tersedia. Tandas dan sinki ni berukuran sama macam dekat bawah tadi. Di bahagian depan ni pula ada satu ruang kosong. Kemungkinan besar lepas ni owner akan letak katil kot. Kita tak tahu lagi. Tapi dekat bahagian dinding ni kita dah sediakan satu kipas dinding. Dan kalau korang nak tahu, Arabina menyediakan package termasuk dengan soket plug dan juga switch dalam package kabin kami. Dan dekat bahagian sini pula ada satu tingkap besar iaitu jenis window flip dan ada satu sliding door kecil untuk owner menikmati pemandangan yang luas di luar. Alhamdulillah, selesai juga review kita pada hari ini. Kepada anda yang berminat untuk mendapatkan Eco Cabin sebagai rumah kediaman, rumah kebun ataupun studio, store sekalipun, korang boleh terus hubungi tim sales kita di Arabina. Ingat, call tim sales di Arabina HQ sahaja. Jangan pergi call scammer pula. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.